Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Melaka memaklumkan bahawa satu siasatan telah dibuka berhubung penularan video memaparkan situasi pemanduan yang dianggap membahayakan melibatkan sebuah bas berwarna merah jambu dan sebuah perodua aksia di Taman Angkasa Nuri, Durian Tunggal, pada Rabu. Video berdurasi 1 minit 18 saat itu menunjukkan bas berkenaan mengekori rapat sebuah kereta, seolah-olah menghalang laluan kenderaan tersebut. Kejadian dipercayai bermula apabila pemandu perodua aksia dikatakan mengubah haluan ke kiri secara mengejut di hadapan bas terbabit. Beberapa saat kemudian, bas tersebut berhenti di tepi jalan dipercayai untuk menurunkan penumpang. Pengarah JPJ Melaka berkata, pihaknya memandang serius perkara itu dan telah mengeluarkan notis panggilan temu siasat di bawah Seksyen 114 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kepada pemilik syarikat bas serta pemilik perodua aksia bagi mengenal pasti pemandu sebenar. Beliau menegaskan bahawa tindakan undang-undang boleh diambil jika terdapat pelanggaran peraturan dan menasihatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa memandu dengan berhemah.